Ayah pergi mana? Pergi pasir putih. Naik dah. Mak kelip bentar lagi. Pergi ambil air. Naiklah. Mak kelip bentar lagi. Makanlah ubi. Nak mudah ke paksa pergi pasir putih? Pagi tak ada lagi. Seram tak lagi kelip. Ayah pergi beli daging. Beli daging? Buat apa? Sehari nak makan. Ada juga kadang-kadang nak makan daging. Ayah pun suka tolong juga nak makan daging. Nak buat makan gula ke? Supaya kena mari pulak malam ni. Mesti mak ayah suka. Tak ada apa lah. Pah, sehari kan? Kalau mak ayah suka, sehari okey lah. Tu bunyi mak kelip dah. Pok semua tu lah nak makan daging. Ayah itik pun tak ada. Itulah anak kesayangan dia tu sehari. Nak sangat makan daging. Lepas dia pergilah ke limbungan. Kebetulan ada ubi ni. Cukup masih dah kau. Kadang-kadang sehari ni tak ubah garang. Mudah-mudah pun lupa dah. Kadang-kadang masa memang gitu. Ada sifat lama. Pagi tadi pok semua ada tanya khabar. Kalau mari dia nak ajak pergi ke limbungan. Oh tu dia kelip dah. Nampaknya cepat juga. Aku dengar khabar baru waktu di limbungan. Encik Ying pakai sultan tu dia istihadah tanah-tanah semua tanah kena cukar. Dengar orang Kemunting telah menurut. Mu tak dengar fikiran Panglima awang. Malam ni hamba kita tanya Panglima Pak Su. Tapi orang-orang jerai aku tahu tak terima perintah tu. Tapi aku dengar kabarnya Encik Ying akan ditukar ke Singapura. Gantinya anak Kelantan. Tapi kalau orang Sultan mesti sama je. Marilah malam ni aku ingin salah kau ayah ngemukmu. Bawalah saya sekali kita buah-buah.